Mana kita tahu Abu Lahab ini adalah orang yang paling gembira ketika mana Nabi lahir. Ketika mana sampainya berita kepada orang Mekah bahawasanya anak Abdullah telah dilahirkan, iaitu Nabi SAW telah dilahirkan. Orang yang paling happy sekali adalah pakciknya, iaitu Abu Lahab ni. Sehingga kan orang kata apa, adat orang Arab ni adalah kalaulah terima satu nikmat yang sangat besar, satu berita yang sangat menggembirakan, jadi mereka punya adat adalah akan merdekakan, akan lepaskan hamba dia, akan merdekakan hambanya lah. Jadi punyalah gembiranya Abu Lahab ini, dia merdekakan seorang hambanya. Lepas tu jadikan hambanya itu sebagai apa? Sebagai ibu susuan. Suwaibah al-Islamiyah, al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah adalah ibu susuan Nabi yang pertama. Ibu susuan Nabi ada dua. Yang pertama Halimah Sa'diyah, yang kedua Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, jadi yang dimerdekakan oleh Abu Lahab adalah Suwaibah. Suwaibah ni asalnya adalah hamba. Kemudian sampainya berita Nabi dilahirkan, Abu Lahab ni gembira sangat, dimerdekakannya Suwaibah, lalu diminta untuk susukan Nabi SAW. Itulah cerita dia. Tapi nak dijadikan cerita takdir Allah SWT, walaupun pakcik sendiri Abu Lahab ini tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi SAW. Dan bukan sahaja tidak beriman, tapi memerangi lagi kan. Orang kata apa, nak bunuh Nabi banyak kali. Sampaikan satu tahap Allah menurunkan satu surah khas cerita tentang azab yang Allah bagi kepada Abu Lahab dan juga isterinya. Abu Lahab dan isterinya, itulah. Kalau cerita tentang ayat Quran dia panjang lagi kan, tapi kita fokus kepada bacaan lah. Kita fokus kepada bacaan. Okey, baik. Semalam kita dah ambil tentang Allah SWT tentang qalqalah. Qalqalah ada 5 huruf, ba, jim, dal, qaf, ta, 5 huruf. Dia takkan lebih daripada 5 huruf, takkan kurang daripada 5 huruf. Kadang orang qalqalahkan kaf kan, aksar, tapi dia baca akasar, dikolkolahkannya, dilantunkannya, salahlah kurang tepat. Ataupun huruf dad dan lain-lain huruf lah, gitu. Kemudian kita dah bagi tahu qalqalah itu terpecah kepada 3. Yang pertama kecil, yang kedua besar, dan yang ketiga paling besar. Yang kecil kita dah ambil, dia adalah di tengah-tengah kalimah kan. Huruf qalqalah berbaris mati pada pertengahan kalimah, pertengahan ayat ni dia kita baca sambung. Jadi macam mana nak baca dia? Baca dia kita teruskan aja. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Jangan kita biarkan ada kosong suara lah. Jangan kita baca lam yalid wa lam yulad, ada gap, ada kekosongan dekat tengah-tengah ni. Itu kurang tepat. Itu adalah qalqalah yang pertama, iaitu qalqalah yang kecil. Maksud kecil tu apa? Qalqalah tu ada, tapi dia tidak memberhentikan suara kita. Suara kita terus berjalan. Lam yalid wa lam yalid wa lam yulad. Itulah. Itu yang kecil. Yang kedua, kita bagi contoh, dia berhenti pada huruf qalqalah pada hujung kalimah. Ini adalah kalau kita nak berhenti. Kita nak berhenti pada ayat ataupun berhenti baca terus ke. Jadi maka dia adalah qalqalah yang besar, iaitu bi rabbil falaq. Kita tekan sikit lah, tapi terus lepas. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Falaq. Terus dia. Itulah. Tapi dengarnya lebih jelas. Dia sama macam dal kat sini kan. Dia dengarnya lebih jelas berbanding dal yang kat sini. Yang kat sini lam yalid wa lam yulad. Dia dengar sini jelas. Yang ni dia ada tapi tak jelas, sama macam hujung lah. Oleh kerana itu dia nama kecil. Yang di hujung ni dia nama besar. Okey, jadi kat sini surah Al-Masad ini dia datang satu lagi qalqalah, iaitu pembahagian yang ketiga, iaitu paling besar. Paling besar ini dia punya syarat dia adalah berhenti pada hujung kalimah, berhenti pada hujung kalimah. Dan huruf qalqalah ini ada sabdu. Sabdu ni penting. Sabdu ni penting untuk pembahagian qalqalah yang ketiga. Dia penting. Dia yang membezakan antara besar dan juga paling besar. Apa yang menyebabkan dia besar, apa yang menyebabkan dia paling besar.
Bezanya adalah ada sabdu pada huruf qalqalah tersebut. Ada sabdu pada huruf qalqalah tersebut. Jadi di sini kita baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Cara dia kita tahan huruf tu, tahan huruf ba, lepas tu baru lepas. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itulah, tahan, lepas. Itu yang membezakan antara kedua-duanya lah, besar dan juga paling besar. Yang besar ni dia hujung kalimah, tapi kita lepaskan terus. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, terus dia lepas. Kalau yang ni pula kita kena tahan. Sebab apa nak membezakan? Dia ni ada sabdu, yang ni tak ada sabdu. Macam mana kita nak bezakan dia? Kita tahan huruf tersebut. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itulah, wa tabb. Kita tahan sekadar satu huruf. Itu adalah qalqalah yang paling besar. Kemudian kita tambah lagi perbahasan tentang huruf ta. Kita punya susunan tajwid kita belajar ni, kita ikut susunan surah. Mana-mana surah tu dia macam ada benda yang kita kena perhatikan, kita jelaskan terus. Nanti bila dah sampai surah Duha, kita mulai daripada awal Al-Quran. Nanti kita baru kita tetapkanlah baca buku tajwid yang mana. Jadi kita akan baca daripada awal sampai habis lah buku tajwid tu. Tapi yang daripada belakang ni, daripada surah An-Nas sampai surah Duha nanti, kita punya cerita tajwid kita adalah tengok surah tu kita baca apa akan ada. Jadi supaya kita terus ingat takut, insya-Allah. Jadi dalam surah Al-Masad ini juga dia ada satu huruf ta yang berbaris mati. Satu huruf ta berbaris mati ini ada dua kemusykilan. Yang pertama, kadang orang qalqalahkan dia tabbat yada, macam qalqalah tak tepat. Kadang itu yang pertama. Muskil yang kedua pula, kadang orang dia matikan terus tabbat yada abi, itu pun kurang tepat. Kita qalqalahkan dia, kita lantunkan dia salah, kita matikan gitu sahaja pun salah. Sebab apa? Sebab ta ini dia ada dua sifat lah. Dia ada banyak sifat, tapi yang kita nak fokuskan kepada dua sifat ini. Ta ini, huruf ta, dia bersifat dengan sifat hamas, iaitu nafas keluar. Nafas kan? Nafas dengan suara lah beza kan? Nafas ni adalah macam angin keluar. Suara ni suara lah, suara yang keluar. Tapi ada huruf ni ketika mana kita sebut, angin pun keluar sekali. Contohnya Allahu, hu tu kan, ha. Ketika mana kita sebut, ha tu suara keluar, nafas kita pun keluar. Contoh kalau kita baca tu, kita tutup mulut, ha, kita akan rasa angin kena kat tangan kita. Angin kena kat tangan kita. Beza dengan hamzah. Contoh dengan hamzah, saya selalu bagi contoh hamzah lah, mudah. Hamzah adalah dia suara keluar, tapi nafas tak ada. Kita akan rasa tak ada angin pun kena kita punya tangan. Panjang tu kan. Berbeza dengan ha tadi lah. Jadi ta ini antara sifatnya adalah nafas dia kena keluar, angin tadi tu kena keluar. Okey, yang kedua sifatnya adalah syiddah. Syiddah ni maksudnya suara tertahan. Nafas keluar tapi suara tahan. Faham? Nafas keluar tapi suara tertahan. Macam mana kita nak betulkan bacaan ta mati kita? Pertama, kenalah kita tahan dulu. Tahan suara. Pertama tahan suara dulu. Setelah tahan suara, barulah kita lepaskan nafas. Contoh surah Masad juga, senang je. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat ya, tabbat. Kita tahan, lepas tu kita lepaskan nafas. Tabbat. Ada sikit tu. Dengar tak? Dia tabbat yada. Kita tahan, lepas tahan, lepaskan nafas. Dia tak boleh nak datang serentak. Dia tak boleh datang serentak antara tahan suara dengan keluar nafas. Tak boleh. Dia tak akan jadi. Jadi macam mana kita nak tahan suara kita, dalam masa yang sama kita keluarkan nafas kita. Cara dia macam ni je. Tahan suara dulu, barulah kita lepaskan nafas. Jadi bunyi dia tabbat yada abi lahabin wa tabb.
Dia ada keluar angin tu lah, ada keluar nafas tu sikit. Janganlah kita baca tabbat yada. Kadang orang baca macam tu kan, dia qalqalah kan ta. Tabbat yada, kurang tepat sebab ta bukanlah huruf qalqalah. Dan ada orang dia matikan terus tabbat yada, tabbat yada. Itu pun tidak tepat. Sebab apa tak tepat? Dia hanya datangkan syiddah, dia hanya tahan suara, tapi nafas ni tak ada bunyi pun. Jadi tak tepat lah. Dia kena ada kedua-duanya, iaitu suara tertahan, nafas keluar. Macam mana kita nak datangkan kedua-duanya? Kena tahan suara dulu, baru kita lepaskan nafas. Iaitu tabbat, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Gitulah. Itu secara teorinya. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan kita . Macam biasa saya baca satu ayat, ulang satu ayat . A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum ibu panjangnya 2 harakat. Biasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Saya bagi terus lah. Ada satu lagi kebiasaan orang kita, dia idgham bi gunnah, idgham dengung kan, idgham ma'al gunnah lah. Idgham ma'al gunnah ni dia ada 4 huruf, ya, waw, mim, nun. Ketika mana nun mati jumpa 4 huruf ni, dia jadi dengung. Kita panggil dia sebagai idgham ma'al gunnah. Tapi kita tak nak sebut 4-4 lah. Kita nak sebut 2 huruf saja, iaitu waw dan juga ya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, ya atau waw. Kadang macam ni kan, contoh dia lahabin wa tab. Contohnya ni lahabin wa tab. Kadang orang kita ni, orang Melayu ni, waktu baca ni, dia akan muncungkan mulut lahabin wa tab. Dia kata, dia rasa bacaan tu betul. Sedangkan idgham ni dia perlu kepada dengung. Dia perlu kepada dengung. Dan dengung ni dia terhasil daripada hidung. Dia daripada hidung. Okey, bila dia daripada hidung, macam mana kita nak tahu kita baca betul ke tak betul? Kita kena tutup hidung kita waktu baca. Kalaulah suara tertahan ataupun suara sengau, kalau kita tutup hidung, maka bacaan kita betul. Kalaulah dia tak ada bunyi dengung kat hidung, bacaan kita salah. Okey, macam ni contoh dia . Kadang orang baca macam ni, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dia betul dah, tanwin ni masuk ke waw, tapi dia tertinggal dengungnya tanwin. Dengung tanwin tu dia tak ada. Sebab apa? Dia muncung sangat. Lahabiu, sama je. Orang kata apa? Tutup hidung, buka hidung, sama sahaja bunyi dia. Dia tak ada dengung daripada hidung. Jadi bacaan ni kurang tepat. Jadi cara yang betul macam mana? Cara yang betul adalah kita muncung tapi tak lebih-lebih, sikit je. Lahabiu, biu, kan beza kan? Yang tadi lahabiu wa tabb. Yang kedua lahabiu.
Dia ada dengung kat hidung. Dengung kat hidung tu yang kita nak. Jangan kita baca waw tu betul lah, tapi dengung tu hilang. Dengung tu hilang. Sebab takrif idgham dari sudut istilah tajwid adalah kita memindahkan daripada huruf pertama ke huruf kedua, iaitu waw. Kita pindahkanlah, sebab tu ada bunyi waw, lahabiu. Tapi kita kena kekalkan dengung tanwin atau nun tadi. Itu syarat kedua idgham. Kita pindahkan huruf seterusnya, iaitu waw lah dalam contoh ni. Tapi dalam masa yang sama, dengung ni kita kena kekalkan. Kita kena kekalkan dengung tanwin ataupun nun mati tadi. Jadi bunyi dia, okey, saya baca ulang Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Okey, tak apa. Kita beritahu nanti kita dengar. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wa ma kasab, ba dia tak ada satu, dia tak ada satu. Jadi dia punya adalah besar. Jadi terus masuk sahaja qalqalah. Ma wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Ikhfa tanwin jumpa zal. Naran dha, tanwin jumpa zal. Kita kena standby terus huruf zal. Zal itu kena keluar lidah. Jadi kita kena standby lidah tu keluar sedikit. Orang bunyi dia sayasla naran dha, terus keluar. Sayasla naran dha